Kadang-kadang kita kena keluar dari rutin harian, lupakan sekejap kerja, resetkan minda, pergi melihat tempat orang. Dan yang paling best, trip ni bukan seorang-seorang, tapi dengan geng orang lama, geng-geng otai, sahabat riders, tapi kami jangan-jangan ride. Untuk episod kali ni, Bandung menjadi pilihan, bukan sebab hype, tapi vibe dia, kulinernya dan suasana dia. Memang sesuai bersantai-santai dan lepak-lepak untuk otai-otai macam kami. Tak ada plan yang rigid, tak ada itinerary yang ketat, cuma trip santai-santai. Makan apa rasa nak makan, jalan mana kami rasa nak singgah. Asalkan hati lapang, minda tenang dan perut kenyang. Perjalanan ini bukan tentang destinasi, tapi silaturahim antara kita. Jom kita ke Bandung. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Trip kali ini merupakan trip percutian santai sahabat rider ke Bandung. Geng-geng rider tapi jarang-jarang ride. Kita jalan-jalan dan makan-makan. Diketuai oleh Datuk Zul Dino sebagai team leader, Izam, Tok Ucu dan saya. Trip kali ini boleh dikatakan macam trip orang pencen jugalah. Sebabnya kerjaan kami ni agak fleksibel, jadi kami ada masa dan ruang untuk berkumpul bersama. Dah selesai solat subuh, sementara nak menunggu flight pukul 7.30 pagi nanti, kita perkena kopi dululah. Kami menaiki penerbangan Batik Air dan dijangka tiba di Jakarta sekitar jam 9 pagi waktu tempatan. Alhamdulillah, sekarang kami dah sampai di airport Jakarta. Itu sekarang pukul 9 pagi. Kami dijemput oleh Pak Anang dari Zuan Transport. Anang merupakan rakan perniagaan Datuk Zul. Anang akan menjadi pemandu dan tour guide kami lah sepanjang kami berada di Bandung ni nanti. Sekarang Anang akan menghantar kami ke stesen kereta cepat Halim atau stesen kereta api laju. Kami akan menaiki kereta api laju Wush ke Bandung dan Anang akan menjemput kami di sana nanti. Tiket dari Jakarta ke Bandung berharga RM250,000 seorang atau lebih kurang dalam RM65 lah di Indonesia. Sementara nak menunggu kereta api bertolak jam 1 tengah hari nanti, kita ngopi-ngopi dulu. Kita kena kopi ais dengan pisang goreng dan singkong goreng. Nanti sampai Bandung baru kita lunch. Cepat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Langkah pertama kita jalan tanpa curiga, tawa dan duka kita rasa bagai saudara, tiada beza. Dalam susah kau tetap ada, tak pernah biar aku terjatuh sendiri. Janji kita bukan sekadar kata tertulis dalam memori. Satu hati, satu jiwa, kau dan aku sampai bila-bila. Sekarang kami dah sampai di stesen Padalarang, Bandung. Perjalanan mengambil masa sekitar 30 minit saja. Sampai di stesen Padalarang, Anang dah sedia menunggu. Boleh tahan laju juga si Anang ni buat kereta. Kami terus ke rumah makan sederhana untuk makan tengah hari. Sebuah restoran masakan Padang yang popular di Bandung. Memang sedap masakan Padang ni, lagi-lagi bila perut tengah lapar. Antara yang popular seperti gulai tunjang, rendang sapi, udang belado dan jengkol belado. Jengkol tu jering lah dalam bahasa Melayu. 3 Asian Riders sambil kami telah hadir di sini. Kami check in di Spot 43 Hotel and Cafe. Kita rehat-rehat dan segarkan badan dulu. Tepat jam 7 malam, Anang datang menjemput kami untuk makan malam. Destinasi kami malam ni ke Braga Street yang terletak di tengah-tengah pusat bandar Kota Bandung. Braga Street ni merupakan destinasi popular lah bagi pelancong-pelancong untuk bersantai dan menikmati suasana kota selama pada minggu. Ia terkenal dengan bangunan sejarahnya yang masih dipelihara serta reka bentuknya dengan gaya kolonial Belanda. Kami singgah makan malam di restoran Braga Permai. Sepanjang jalan kerang kita saling bergandeng tangan. Sepanjang jalan kerang berdiriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu beramai kemeja malam syahdu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari kedua kami di Bandung. Pagi ni kami breakfast di Cafe Spot 43 Hotel ni je. Ada beberapa pilihan menu ala carte. Ada nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng dan roti bakar. Saya cuba nasi kuning dengan kopi. Yang lain ada yang ambil nasi goreng dan juga roti. Untuk makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari kedua kita berada di Kota Bandung. Jadi setelah sarapan pagi ini acara kita akan menuju ke bahagian barat. Masih lagi di Bandung tapi di outskirt. Mungkin dalam 1,5 jam ke 2 jam daripada Kota Bandung kita akan ke Lembang. Mentari terik tak patah semangat. Bersatu hati kita
legend. Langkah gagah tiada yang penat. Si Asian Rider satu nama. Di bumi berdua kita bersinar. Bersaudara lah kira lama. Atas motor jiwa membakar. Peluk menitis wajah tak besar. Jarak memanjang dekat tak luntur. Bersama Destinasi kami pagi ini adalah Dusun Bambu yang terletak di daerah Lembang. Jarak dari Kota Bandung hanya sekitar 20 km saja, tapi disebabkan kesesakan lalu lintas serta keadaan jalan yang megah-mengkok, ia mengambil masa sejam lebih jugalah untuk sampai ke sini. Tiket masuk berharga RM20,000 seorang. Ini destinasi kita yang pertama. Kita telah sampai ke Dusun Bambu. So kita akan membeli tiket di kaunter sini. Kita akan naik bagi ke atas. Okay. Dusun Bambu ni merupakan sebuah kawasan eko pelancongan dengan suasana alam semula jadi. Terdapat banyak aktiviti dan fasiliti yang disediakan di sini. Rasanya kalau nak cover semua akan ambil masa setengah hari jugalah nak habiskan. Terdapat beberapa restoran dengan view yang cantik serta banyak spot-spot menarik untuk bergambar. Dari mula langkah pertama kita jalan tanpa curiga, tawa dan duka kita rasa bagai saudara tiada beza. Dalam susah kau tetap ada, tak pernah biar aku terjatuh sendiri. Janji kita bukan sekadar kata tertulis dalam memori. Satu hati, satu jiwa, kau dan aku sampai bila-bila. Dah halang-halang sampai, saya cuba explore lah setakat mana yang boleh. Geng-geng otai tu dah surrender tengah mengopi kat bawah sana tu. Satu hati, satu jiwa, kau dan aku sampai bila-bila. Biar ribut datang melanda, kita tetap bersama. Kita kena kopi dulu, lepas tu baru kita ke destinasi yang seterusnya. Seterusnya kami nak pergi mencari tahu Sumedang. Tapi bila nampak pula ada orang jual durian kat tepi jalan ni, hati tak boleh tahan lah. Apa lagi, kita singgah dulu. Laris manis Tanjung Pitbull, barang habis duitnya kumpul. Mantap. Kami singgah di rumah makan Tahu Sumedang. Tahu Sumedang ni agak popular jugalah. Ramai penjajah jalanan yang menjual tahu Sumedang. Tapi Anang cadangkan kita makan di rumah makan. Tahu Sumedang adalah tahu goreng Sunda dari Sumedang. Digoreng dengan salatan tepung dan dimakan panas-panas bersama sos atau berulamkan cili padi. Destinasi kami seterusnya adalah Outlet Forest Cikole yang terletak di Jawa Barat.
Satu lagi produk Eko Pancongan semua jadi yang dipenuhi dengan pokok-pokok pine. Kat sini terdapat lebih 20,000 orkid dengan koleksi lebih daripada 150 spesies dari seluruh dunia. Kawasannya sangat luas, rasanya setengah hari jugalah kalau nak explore semuanya. Terletak di kawasan tanah tinggi, jadi suhunya agak dingin dan selesa. Banyak spot-spot menarik untuk bergambar atau ber-OOTD di sini. Dapat juga kafe dan tempat-tempat makan untuk bersantai-santai dan minum-minum. Masa untuk mengopi dulu, kita singgah di Golden Pine Cafe. Elok je kami duduk, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Cuaca kat Bandung ni sama macam kat Malaysia. Pagi cerah, tapi bila petang mula mendung dan tiba-tiba hujan. Sementara menunggu hujan berhenti, kita kena taste serai panas dengan entah apa nama kuih ni, hentam sajalah. Hujan pun dah reda, jomlah kita gerak. Masih ada rintik-rintik halus menyebabkan suasana sejuk dan berkabus. Walaupun berkabus, pada saya view dia sangat cantik. Macam sebuah dunia asing. Lebih kurang macam dalam filem macam itulah. Seterusnya kami singgah makan di restoran Mount King. Waktu sekarang pukul 6 petang. Tempat ni memang cantik lah. Ada typical vibe resort-resort di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang. Saya turis guide di Bandung, travel agent. Saya mau memperkenalkan salah satu restoran terbaik di Bandung, yaitu namanya Restoran Mangking. Jadi restoran ini menu makanannya kebanyakan masakan Sunda, yaitu masakan Bandung, khas Bandung begitu. Tempatnya cantik di sini, saya recommended untuk semua kawan-kawan yang dari Malaysia. Kalau datang ke Bandung, saya rekomend tempatnya ini. Hari masih hujan, jadi tak dapatlah saya nak explore seluruh kawasan ni. Tapi view dia memang cantik dan mendamaikan. Sambil minum kopi tu, kita boleh bagikan makan. Kalau tak hujan, boleh juga nak foto-foto kat sini. Jadi makanannya sudah sampai dan ada separuh lagi yang belum sampai. Jadi saya minta kita punya guide Toke Duan Transport, Encik Nanang. Kalau di sini dia tak panggil Encik, dipanggil Bapak Nanang Kurniawan. Dipersilakan. Halo, assalamualaikum guys, yang semuanya. Ini adalah makanan-makanan masakan Bandung. Yang pertama ada ikan bakar. Di sini panggil ikan bakar gurame atau lebih kurang kalau di Malaysia itu talapia. Dan yang kedua ada ayam kampung goreng dengan bumbu kriuknya yang sedap, crunchy. Lepas itu ada kangkung belacan. Selepas itu ada iga bakar. Wah, ini memang terbaik nih iga bakar ini.
Iga bakar itu, iga itu kalau di Malaysia mungkin tulang rusuk ya. Di sini kami dipanggil iga. Iga bakar. Ini pedas ini, tapi memang sedap. Dan yang terakhir ini ada udang bumbu madu. Wah, ini pun salah satu rekomen juga nih dari saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari ketiga kami di Bandung. Sama macam semalam juga, kami breakfast kat cafe hotel ni je. Menu je pun sama macam semalam. Pagi ni saya cuba nasi uduk pula. Ada juga yang ambil roti bakar dengan terusnya masak. Hari ini kita ke sebelah selatan Bandung pula, lebih kurang 50 km dari kota Bandung. Kita akan ke Ciwidey untuk ke Kawah Putih. Berderu angin membelah jalan, mentari-tari tak patah semangat. Bersatu hati kita asli Asia, langkah gagah tiada yang penat. Asli Asian Rider, satu nama. Di bumi berdua kita bersinar, bersaudara kira lama. Atas motor jiwa membakar. Sekarang kita berada di kawasan parkir. Lepas beli tiket, kita akan naik ke atas lebih kurang 6 km untuk sampai ke Kawah Putih. Boleh naik menggunakan kenderaan sendiri ataupun angkut yang berwarna oranye tu. Jalan untuk naik ke atas ni pun agak mencabar jugalah. Asli Asian Rider, teman sejati. Langit dan bumi jadi saksi. Brotherhood ini hingga mati, hingga nafas terakhir bersemi. Kalau jatuh bangun semula. Sekarang kita berada di pintu gerbang untuk masuk ke Kawah Putih. Kita kena jalan dan mendaki sikit ke atas tu. Di hujung simpang dunia yang uzur, seorang lelaki menadah waktu. Tangannya kasar, matanya suram. Untuk sampai ke Kawah Putih, kita kena menuruni beberapa anak tangga untuk sampai ke bawah tu. Kat sini dah terbau bau pelerang yang agak kuat. Kalau nak datang, disarankan untuk membawa mask siap-siap. Kawah Putih merupakan sebuah danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Tanah yang bercampur belerang di sekitar kawah ni berwarna putih. Lalu air yang berada di kawah ni berwarna putih kehijauan. Danau Putih ni berada pada ketinggian 2194 meter. Kat ujung sana tu kita boleh nampak ada asap putih keluar dari celah-celah batu. Ini adalah jambatan apung untuk kita berjalan ke tengah-tengah danau kawah ni. Tapi ada bayaran lah yang dikenakan untuk masuk. Tempat ni memang cantik untuk berfoto-foto, tapi udaranya agak kurang menyenangkan sikit. Bau belerang sangat kuat dan boleh menyebabkan sesak nafas. Kalau nak datang, jangan lupa bawa mask lah. Di hujung simpang
dunia yang uzur. Seorang lelaki menadah waktu, tangannya kasar, matanya suram, tapi bibirnya menyebut doa. Dari Kawah Putih, sekarang kita mencari spot untuk mengopi pula. Restro Laju Kemudi Pinisi, sebuah restoran berbentuk seperti kapal layar yang menghadap ke sebuah tasik yang luas. Kita kena melalui jambatan gantung ni untuk ke restoran. Kalau tak biasa memang gayat jugalah. Kat sini nak makan berat-berat boleh, makannya ringan-ringan sambil santai-santai mengopi pun boleh. Kalau datang ke Bandung memang wajib singgah kat sini. Jom saya tunjukkan pemandangan dari dek ke atas. Ke atas ni ada open deck, sama macam berada ke atas kapal. Jom saya tunjuk. Kat depan tu ada tiang layar dan muncung kapal. Bolehlah kalau nak bergambar ala-ala macam dalam filem Titanic tu. View dia memang cantik. Tu nampak jambatan gantung masa nak masuk tadi. Atas tu ada satu lagi open deck. Sini kami santai-santai je mengopi sambil ngobrol-ngobrol. Kena roti bakar dengan goreng pisang sebelum bertolak balik ke Kota Bandung. Sekarang kami on the way untuk makan malam. Tempat yang kami nak pergi ni memang salah satu tempat makan yang wajib singgah lah kalau datang ke Bandung. The Stone Cafe yang terletak di Dago, kawasan atas bukit, dan kita boleh lihat pemandangan Kota Bandung dari sini. Yang tertulis dalam novel cinta, juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit, menjadikan harta syarat untuk milikimu. Antara menu makan malam kami ada nasi raus, nasi timbel,
iga bakar, sup tahu dan sup iga. Semput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari keempat dan hari terakhir kami di Bandung. Hari ini kami semua breakfast roti bakar je. Lepas breakfast, kami akan terus check out dan bergerak balik ke Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini adalah hari keempat kami berada di Bandung. Dan hari ini adalah hari terakhir kita berada di sini untuk trip kali ini. Jadi kami sekarang ni akan check out daripada tempat penginapan kami dan kami akan menuju ke Jakarta untuk penerbangan pulang. Sebelum itu kami akan singgah di kedai oleh-oleh Bandung. Sebelum ni dia tulis tangan tau. Tepat jam 8.30 pagi, kami mula bergerak menuju ke Kartikasari untuk mencari sedikit oleh-oleh untuk dibawa pulang. Kartikasari ini merupakan sebuah pusat menjual oleh-oleh Bandung yang kebanyakannya produk makanan. Katanya yang popular kat sini adalah bika Ambon, brownies dan bagalan. Masih menggambar dengan oleh-oleh dari Kartikasari Bandung. Dah selesai membeli oleh-oleh, kami terus gerak menuju ke Jakarta. Penerbangan balik kami jam 5.30 petang dan perlu check-in pada jam 3 petang. Sekarang kami dah sampai di Jakarta. Waktu sekarang pukul 1.30 tengah hari. Kita akan singgah makan tengah hari dulu, lepas tu terus ke bandara. Kami singgah makan di restoran pagi sore, salah satu restoran masakan Padang yang popular di Jakarta. Waktu lunch ni memang ramai betul orang, tapi menurut Anang, servis dia memang cepat lah. Sebelum balik KL ni, kita kena dulu last round nasi padang. Entah bila lagi nak dapat makan ramai-ramai dengan sahabat macam ni. Nampaknya perjalanan dan persekian kami sahabat-sahabat riders akan berakhir di sini. Terima kasih kepada tim ACSN Riders, terutama Datuk Zul dan Zuan Transport kerana telah merealisasikan perjalanan yang penuh momen ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.